Nak letak dekat mana ni kuih yang telah diberi? Mas, In pounds. saudara Mas. Ini perempuan dapat ni, lelaki dapat tu. Jangan bergaduh-gaduh. Ini adalah hari keramaian Najihah dan Idram. Tengah sibuk ni, sibuk ni. Hei, mana yang lain weh? Ada kot pula warna baju Najihah kawan sekolah. Baju sama kawan sekolah. Tak. Masing-masing tengah buat kerja. Sibuk tengah mengasingkan goodie bag, mengangkat mineral botol, menyusun makanan-makanan ringan. Mak pengantin tengah sibuk. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Semoga majlis hari ini berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada kaum keluarga, sahabat handai, kawan-kawan yang turut datang meraikan dan memeriahkan majlis pada hari ini. Semoga Allah memberkati majlis ini dan berjalan dengan lancar, seterusnya mendapat keberkatan daripada Ilahi. Terima kasih. Wahai Muhammad Idham bin Tajuddin, aku nikahkan kau dengan adikku Sarifah Anis Najihah binti Said Jaafar dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Sarifah Anis Najihah binti Said Jaafar dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Ikhlas ingin sekali-sekala dirinya dibalas, walau hanya dengan dakapan di angin lalu yang selalu memberi, ingin sekali-sekala jadi penerima. Cukup dengan salam dan manis doa. Aku ingin kau merasakan hebatnya cinta dan leburkan saja serpihan calar derita. Selamat ulang tahun sayang, kini kau bersayap pergilah terbang. Rentaslah langit cita-citamu, harap nanti kita akan bertemu. Selamat ulang tahun sayang, janganlah engkau tak terbang pulang. Ku nanti penuh kerinduan. Selamat tinggal, selamat jalan. Aku hanya inginkan engkau setia, kerana setia yang mencipta bahagiamu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Syarif bin Syari ingin mengucapkan selamat
pengantin baru kepada Najihah dan Idram. Tak jadi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami sekeluarga dari keluarga Angahga mengucapkan selamat pengantin baru kepada Sharifah Anis Najihah dan juga Mama Idham. Semoga kalian berbahagia hingga ke jannah. Ringgit tu. Apa? Buat cerita lah hari ni kenduri rumah. Ni duduk depan kamera macam ni. Okey. Saya Bagi tahu nama penuh. Hai. Ha. Cakap lah. Kalau dah lah cakap. Okey, 1, 2, 3. Okey. Dah. Nama penuh. Hai, nama saya Haifah Urdina binti Aiguddin. Hari ni saya ada kenduri mak. Kita meraihkan kenduri mak long. Kenduri Kak Diha. Saya sebagai sepupu ingin bekerja keras membantu ahli keluarga untuk menjayakan majlis Dia dulu dapat maklum.